menyatakan perkara ini? Menteri, kita beri kata dua kepada beliau. Yang Berhormat Jelutong, saya rasa kita tak perlu rakyat banyak. Yang paling penting ialah rakyat. Saya kira jawapan yang paling penting ialah daripada rakyat Pulau Pinang. Kerana rakyat Pulau Pinang sudah tentu akan menyokong usaha untuk menaikkan dan juga membangunkan sistem pengangkutan awam untuk Pulau Pinang. Ini saya rasa rakyat Pulau Pinang sendiri boleh menilai adakah mereka mahukan projek seperti ini. Saya nak yang menyatakan pertamanya, saya harap ahli-ahli yang berhormat yang sebelah sana tu jangan ada perasaan hasrat dengki. Saya tahu ramai di kalangan sana ada PhD, tetapi jangan ada PhD perasaan hasrat dengki. Kerana seolah-olah selalu mempertikaikan projek yang diberikan kepada Pulau Pinang. Kenyataan dulu. Kenyataan tolonglah jangan buat kenyataan macam tu hasrat dengki. Apa yang hasrat dengki? Dulu. Apa yang dengki? Sebab Saya tak besut. faham Besut mengapa sebelah. Yang Berhormat besut. Biar saya jawab. Okay. Yang pertamanya, saya kata, kita dalam Dewan Yang Mulia ini adalah ahli-ahli parlimen untuk seluruh negara. Ya, jadi sama-sama kita menyokong pertumbuhan dan pembangunan untuk seluruh negara. Tak kira negeri mana, tak kira wilayah mana. Mana yang ada keperluan, mana yang ada potensi, kita bangunkan, kita bantu. Apabila kita meruruskan projek untuk Pulau Pinang, bukan bermaksud kita mempertikaikan ataupun menafikan pembangunan untuk Kelantan. Kerajaan Madani pada hari ini tak seperti kerajaan PN dulu. Kalau masa Perikatan Nasional menjadi kerajaan, semua projek Pulau Pinang kena cut. Semua projek kena potong. Termasuk lapangan terbang Pulau Pinang kena potong. LRT kena potong. Layan point of order saya. Malah kabel kar pun kena potong kat Pulau Pinang. Point of order saya. Sekarang ni perkataan yang digunakan. Tetapi pada hari ini, kita tak. Biadab ni perkataan guna ni. Kita buat projek untuk Pulau Pinang, untuk Selangor, tetapi Speaker, untuk saya minta besut tarik balik kenyataan Jangan biadab. kacau lah. Ini peraturan. Yang Berhormat, menghadap peraturan ke sini, bukan ke sana. Peraturan mana? Peraturan mana? Ya. 364 ni mengatakan sebelah sana jangan ada hasad dengki apa benda perkataan yang digunakan. Sebelah sana termasuk saya. Saya tak pernah beritahu pasal projek sana projek sini. Apa masalah dengan dia? Menteri kena cakap dialog lah 364 ni. Saya gunakan 364 ni. Jangan perkataan saya tak cakap besut. Kita saya cakap sebelah sana. Sana. Maksud sana tu siapa? Kalau sana semua jahat, semua jahat. Yang Berhormat, 364 ialah bahasa kurang sopan. Yang mana satu perkataan yang dimaksudkan oleh besut. Timbalan Speaker. Yang Berhormat Menteri. Besut sepatutnya diminta keluar Dewan. Dia mengganggu perbahasan. Dia yang menggunakan kenyataan biadab terhadap menteri. Yang lain. Tentukan ni. Ahli-ahli yang Berhormat. Sama ada betul atau tidak. Saya sudah tanya perkataan mana yang kurang sopan tadi. Perkataan yang dikata yang hasad dengki. Di sebelah sana jangan hasad dengki. Apa benda yang hasad Berhormat dengki? selalu pun sebut DAP, selalu pun sebut kerajaan. Betul. Saya pun dalam kerajaan. Ini Jadi pun mana adakah perkataan itu diguna? pun di sana hasad dengki. Siapa hasad dengki? bukan Timbalan Speaker. siapa makan cili dia rasa Timbalan Speaker, pedas peraturan lah. Dewan. Yang Berhormat. Hujah yang dibuat. Cukuplah, cukup. Yang Berhormat. Timbalan Speaker. Peraturan Dewan. Saya tak tahu macam ni dia jadi hakim. Betul, saya tak tahu. Saya Mas Speaker. malu. Sila duduk. Hakim tepi jalan. Timbalan Speaker. Hakim tepi jalan. Ahli-ahli yang Berhormat. Ahli-ahli yang Berhormat, saya nak teruskan penggulungan Yang Berhormat Menteri. Kalau sesiapa tidak dapat duduk, saya akan rehatkan dulu.